Penyakit ain tu dengki lah. Pandangan mata orang yang dengki. Itu ain. Pandangan mata orang yang dengki. Dalam hati dia tu memang ada penyakit dengki. Na'udzubillah min zalik. Sehingga kuatnya penyakit hasad dia itu, sehinggakan pandangan mata dia itu membawakan kepada kemudaratan pada orang yang dipandang. Kata guru kami, orang yang ada penyakit ain dalam diri ni, yakni ada dengki dalam dirinya itu, dia pandang pokok berbuah di rumah orang pun, pokok itu boleh mati tak berbuah. Contoh dia tengok, cantik elok buah pelam kat rumah awak ni jauh, cantik elok. Tapi dalam hati dia ni ada penyakit. Dia tegur tu cukup. Tak berbuah dah pokok tu. Ain, jangan main-main. Ya. Dengki jangan main-main. Orang tengok, jangan. Sebab tu kita jangan rajin sangat memuji. Jangan rajin sangat, faham? Memuji biar memuji ikhlas. Jangan sekali-kali jadikan mulut kita rajin memuji. Kenapa? Takut-takut memuji di mulut tapi hati lain. Puji orang, eloknya. Jangan main-main. Takut-takut lama-kelamaan jadi kebiasaan memuji, tetapi dalam hati lain daripada yang dipuji. Memuji yang baik adalah memuji atas nama Allah. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Elok pokok awak ni berbuah segar, mudah-mudahan Allah berkati. Cukup. Jangan dalam mulut memuji-muji, dalam hati berdengki. Itu yang namanya penyakit ain.